Hei, kau orang ni kan. Pak Nik nak tanyalah. Kau orang bertiga ni takut hantu ke? Mana ada. Ini generasi AI lah. Okey, kalau macam tu, mari kita ke masjid. Tapi kan, kalau lah memang ada rasa takut-takut sikit, duk berdebar, dakduk tu kan. Pak Nik ajar satu mentera. Senang je menteranya. Menteranya macam ni. Fu, kanan. Fu, kiri. Kanan, kiri. Jalan lah. Ingat, ni mentera ni kau baca banyak kali. Takut, maknanya tak jalan lah. Boleh? Jom, ikut Pak Nik. Mari kita. Dengar ni. Aku tidak takut dengan hantu atau jembalang. Aku tidak kejut walau apapun yang datang. Atau membang, baik-baik jaga-jaga. Aku tidak bimbang walau matanya besar roda. Setan dan puaka taring bercabang-cabang. Janganlah menyangka hati aku boleh goyang. Aku bawa bekal kemenyan satu goni. Aku buat tangkal serapa dengan jampi. Hu kanan, hu kiri, berkah doa baginda Ali. Hu depan, hu belakang, aku mesti tetapkan iman. Orang tua dulu dia pesan macam ni supaya kita jangan merayau malam-malam. Itu sebagai salah satu bentuk nasihat. Faham? Boleh? Dengar ni. Datanglah satu ataupun 1000, baru engkau tahu aku tindas macam kudu. Tak menang dengan jampi, aku lawan dengan silat. Aku memang ahli belajar sudah banyak tempat. Aku boleh mengelak, aku boleh menumbuk. Kalau dapat ku cakap, matanya aku buat jeruk. Kalau datang di depan, aku buka langkah 1. Kalau datang di belakang, aku buka langkah 1000. Hu kanan, hu kiri, berkat doa baginda Ali. Hu depan, hu belakang, aku mesti tetapkan iman. Tetapkan iman. Tetapkan iman. Amboi Pak Nik. Fuh kanan, fuh kiri. Kata tak takut hantu. Tu melatah tu. Aku bukan takut hantu. Dan kau datang macam ni, jangankan hantu, aku pun kedu. Aku nak pergi masjid, bukan telekong. Aku dah bagi salam kat kau tadi. Lain kali bagi salam tu biar kuat sikit, biar orang dengar. Contoh? Assalamualaikum. Macam tu. Mari kita.
nak pergilah ni. Cepat. Dah mak anding kau ni masuk. Jom. Masjid.